Bismillahirrahmanirrahim, geng. Saya dekat area Rawang ni. Cuaca alhamdulillah panas mengalir orang cakap. Okey, kita nak discuss pasal student-student master dan juga khususnya PhD yang sedang buat you punya literature review chapter 2. Apa tips dia yang you boleh buat analisis kepada artikel-artikel journals yang you jumpa, yang you nak masukkan dalam penulisan you. Okay. Now, kalau you nak buat literature review ni, you kena analyse research paper yang you jumpa tu. Analyse bukannya sekadar bagi tahu kajian sekian jumpa A ataupun jumpa B ataupun jumpa C. It is only a descriptive. Itu yang pensyarah akan selalu bagi tahu kepada mereka pelajar-pelajar yang buat description saja. You melaporkan saja certain paper tu. You tak buat analysis. Okay. So dalam chapter 2 ni, you kena analyse the paper. Okay. You jumpa satu konsep, you kena bagi tahu. You jumpa model dalam paper tersebut, you kena bagi tahu, analyze it. Okay. Kajian yang dilakukan oleh Ali 2024 menunjukkan bahawa sekian dan mendapati bahawa sekian ini membolehkan sekian. Okay, that kind of analysis. Okay. Dan saya selalu syorkan kepada pelajar-pelajar master ataupun PhD yang sedang buat tesis ni, dissertation ni, untuk mendalami tentang cara-cara yang betul untuk analyse your research paper untuk buat chapter 2 ni, pergi kursus-kursus yang ada di luar sana. Ramai lecturer, researcher yang buat kursus-kursus khas untuk literature review chapter 2. Pergi join. Pergi attend kursus-kursus ni. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Sekiranya you supervisor you dia supervisor ni dia tak bagi banyak sangat. Okey, dia bagi sikit-sikit je, tetapi untuk mendalami you kena attend kursus. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum.